Dan kita tidak tahu lagi hak dalam hadis sebut hak ni lebih sesuainya di akhir zaman. Hak dia sebut kayak Ya'juj dan Ma'juj tu akan keluar di akhir zaman. Di zaman itu dalam hadis-hadis banyak sebut orang-orang Arab ni akan diburu, dia akan dizalimi begitu rupa teruk sekali lah. Orang-orang Arab ada sebut dalam hadis. Itu bila? Kalau sekarang ni nampak ada lah sikit-sikit. Orang Arab pun tidak selesa duduk negeri barat, duduk negeri Amerika mana. Tidak selesa mana. Sebab apa? Dipandang tak molek lah, dipandang zero oleh kerajaan dia. Itu sikit baru. Hak dalam hadis sebut lebih lagi daripada tu. Boleh jadi apa yang disebutkan ini tidak berlaku lagi. Apa yang disebutkan ini tidak berlaku lagi, walaupun dia kata hampir. Sebab kata kiamat hampir lah. Kiamat hampir. Memang Nabi SAW sendiri tu alamat kiamat tu sudah hampir dah. Dia sebut semua kan, kiamat sudah hampir. Dalam Quran sendiri pun sebut sudah hampir. Sudah hampir tu apakah makna 2 tahun lagi? Tak tahu. Orang 1000 tahun dulu dia kata boleh jadi esok lusa kiamat. Tapi 1000 tahun berlalu, kita ada sekarang, tak laku lagi kiamat. Kita pun kata kiamat sudah hampir. Dah Quran kata hampir. Tapi apakah makna hampir tu? Maknanya di zaman kita selalu dah? Tak mesti. Serupa juga di sini. Iqtarab ni tidak semesti maknanya sudah hampir tu dekat benar dengan zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar ke, zaman Sayyidina Uthman ke. Tak mesti. Kalau kita nak terima juga, ada juga ulama terima maksud Arab di sini, maksudnya dekat dengan dia lah. Maka zaman Sayyidina Uthman sudah berlaku dah. Sayyidina Umar sudah berlaku dah. Dibunuh Sayyidina Umar bukan oleh orang Arab. Dia tu siapa? Arab kan? Sayyidina Uthman tu kan Arab. Yang menimbulkan fitnah dia bukan Arab. Itu pun yalah juga kalau nak kira. Tetapi itu tidak meluas lagi. Sebab dia sebut Ya'juj dan Ma'juj ni kezaliman dia tu merata, meluas. Tidak sesuai. Kalau nak sebut tu, ya sesuainya ni tak ada lagi. Tak ada lagi, tidak berlaku lagi. Sebab apa? Dia kaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Apa makna? Lepas tu sahabat pun tanya. Isteri dia mungkin ada orang lain lagi, Zainab itu. Dia kata, adakah kita akan binasa dalam keadaan ada orang-orang soleh? Adakah Tuhan akan binasakan sesuatu kaum itu dalam keadaan ada dalam kaum itu orang soleh? Nabi SAW kata, ya, boleh jadi. Kalau banyak orang tak molek dalam masyarakat tu, kalau banyak orang tak molek, maka boleh berlaku. Lepas tu orang baik pun kena juga. Hak ni lah, hak maksud hak Imam Bukhari mari ayat yang mula-mula tu sebagai mentafsirkan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Nak mentafsirkan tu lagu ni, hadis ni orang soleh pun kena juga. Jangan ingat apabila kita juru kita apa dah kita selamat. Sebab apa? Kalau bangsa lain mari serah, dia serah habis. Itu hak mudahnya. Kalau malapetaka tu daripada manusia, maka dia dalam bentuk serangan. Serangan ni apabila mari dia tak kena ada orang. Dia tak kena hak juru, dia tak kena. Kita kata bom, dia tak kena orang. Dia tak kena orang juru, orang semaya, orang tak semaya tak kena. Apabila dia lempar bom tu kena belakang. Gitulah maksud. Ataupun fitnah dalam bentuk lain pun yalah juga. Malapetaka kau, bala tu hawak turun kau, kena belakang. Dia tidak kena orang yang tak juru saja. Asalnya penyakit tu mari Allah SWT hukum orang-orang kena buat tak molek, tetapi kena orang-orang yang molek kena juga bila duduk dalam masyarakat. Apabila idza kathural khabath, apabila banyak khabath, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tak molek, perkara-perkara yang kefasikan, apabila banyak. Hadis ini dalam ada berlaku ni dalam Muwatta' gapo ni ada. Inilah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kena buat kerja. Bukan makna soleh seorang gitu tak jadi. Dia kena usaha. Jangan sampai kejahatan itu banyak. Sebab apabila kejahatan itu banyak, kena berlaku. Kemudian Nabi SAW jenguk daripada atas benteng, satu benteng di Madinah. Lepas tu dia kata, kamu nampak ke aku nampak? Mana orang lain nampak? Sahabat kata tak nampak. Dia nampak. Itu Allah SWT tunjuk kepada dia. Nabi SAW ni kelebihan dia je bukan dalam mimpi saja. Tidak dalam mimpi pun orang lain tak nampak juga.
Kalau dalam mimpi kan, kita duduk mimpi orang lain tak nampak. Tapi kalau dalam sedar gini, jarang kita kata kita nampak orang lain tak nampak. Kecuali tu kita lagu lain lah. Kita tu lagu lain. Kalau dalam keadaan biasa memang tidak. Nabi SAW ni nampak juga Tuhan tunjuk kepada dia. Orang panggil kasyaf lah. Orang panggil kasyaf. Dalam istilahnya dipanggil kasyaf. Nampak fitnah. Dia tahu. Dia boleh baca hak gugur tu di celah-celah rumah tu seperti titisan air hujan tu. Hak gugur tu adalah fitnah. Tapi dalam bentuk tu dia boleh baca seperti takbir mimpi lah. Mimpi lagu ni dia takbir gini. Hak ni pun Nabi SAW takbir fitnah. Hak tu seperti maknanya rata lah, rata tu. Dia sudah nampak gitu. Maknanya fitnah akan berlaku. Fitnah akan berlaku di Madinah. Fitnah akan berlaku di Madinah. Ramai akan mati, akan berlaku kucak-kacir gapo di Madinah tu. Dan sebenarnya sudah beberapa kali dah berlaku dalam sejarah ni. Nabi SAW nampak tu. Jadi hak dia nampak ni, hak ni orang panggil kehendak Allah SWT. Tak boleh ubah dah ni. Sebab kehendak Allah SWT, orang ni, manusia ni, bahasa orang ni, dia kena mati. Betul. Antara cepat dengan lambat, tapi mati juga. Dia tak rayak kita. Kita tak nampak, tak tunjuk, tak mimpi, tak apa, mati juga. Kalau tunjuk pun mati juga. Hak ni pun begitu juga, nak berlaku kucak-kacir, nak apa-apa dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tak rayak kepada siapa-siapa pun akan berlaku kehendak dia. Hak ni hak dia rayak. Dia tunjuk kepada Nabi SAW. Nabi tak boleh buat apa. Dia tak boleh ubah benda tu. Bukan tugas dia nak ubah benda tu. Nak ubah sejarah dengan arti hak Tuhan nak berlaku gini pada masa ni. Maka akan berlaku banjir. Akan berlaku tsunami. Tidak berlaku, tak berlaku. Kerja Nabi-Nabi bukan nak sekat tu. Hak tu dia akan berlaku. Kehendak Tuhan tu macam-macam. Kehendak Tuhan. Tapi ditunjukkan kepada dia saja. Tunjuk kepada dia. Maknanya boleh tahu. Apa faedah? Tunjuk, lepas tu tidak nak ubah, boleh ubah. Supaya kita boleh berjaga-jaga. Yang keduanya supaya lebih yakin kepada kita. Orang-orang Nabi SAW rakyat ni, kalau dia masih hidup lagi, dia tengok, hak ni, hak Nabi nampak dulu ni lagu ni, berasa tak? Berasa. Itu faedahnya. Sebab kita kata ahli politik 50 tahun dulu, 100 tahun dulu dia rakyat gini-gini. Kita hidup 100 tahun kemudian, bila kita tahu dia rakyat, tepat kita kata dia kata. Gitu. Kalau dia boleh ubah, dia tak boleh ubah. Dia cuma rakyat. Hak dia rakyat tu kita dah tengok tepat lah. Gitu kan. Dan dia mesti ada sebab musabab dia. Bukan makna jadi dengan sendiri. Dia adalah sebab musabab dia. Babu zuhuril fitan, nyata ataupun berleluasa fitnah. Berleluasa fitnah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Di sini hak maksud fitnah ni, sebenarnya fitnah tu luah makna dia. Sebab baru ni lah, sebab malam lah. Fitnah ni dalam keluarga pun fitnah dah. Kita kata anak-anak pun fitnah dah. Tetapi hak lebih lagi fitnah ni, iaitu dalam bentuk masyarakat fitnah. Kucak-kacir sebuah negara, pemerintahan. Itu yang dimaksudkan dalam kebanyakan hadis ni. Hak kita dah baca. Fitnah situ. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, zaman akan hampir yataqarab, akan hampir, akan semakin dekat. Amalan akan berkurang, dan sifat kedekut akan dicampurkan ke dalam hati manusia. Fitnah pula akan berleluasa, akan nyata, dan haraj akan banyak. Sahabat tanya, apa benda haraj itu? Nabi SAW kata, pembunuhan akan banyak berlaku.